Dalam tema berubah, ulama kata puasa tak boleh merubah manusia. Boleh. Puasa tidak boleh merubah manusia. Apa mari kita tengok. Kita puasa setiap tahun berubah ke tak? Termasuk penceramah. Nah, dia bukan duduk atas puasa berubah tuan-tuan. Duduk dalam mana? Modul utama dalam Ramadan, setengah hukum guru-guru kita sebut bukan puasa. Tapi puasa sah, bukan nombor satu. Apa dia nombor satu? Baqarah 185. Puasa Baqarah 183. Puasa Ramadan ataupun lebih umumnya Ramadan. Allah ya rahmat guru mula ingat masa ceramah dia marah kita sebut bila Ramadan ni boleh puasa. Sakut kita nampak ada puasa ya. Ramadan ni sangat banyak Allah Taala buat modul dalam tu. Antara hak paling besar bukan puasa, Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas ila akhir ayat. Tuan-tuan, surah Baqarah 185. Ayat puasa, ayat Ramadan start 183 tak silap sampai 187 kau 188. Dia habis situ belakang duduk itu. Bila kita ambil ayat Ramadan, jangan ambil separuh. Ambil pasal puasa, pakai wasnya pasal Quran, wasnya pasal doa, wasnya pasal hak dengan bini anak-anak. Ada lagi muka surat dulu. Dia kena ambil belakang. Allah Ta'ala ni dia bui syariat kita, dia tak menzalimi kita. Jangan puasa siapa tak cara kau bini. Tengok ayat puasa ada ayat pasal bini. Tidak gitu tak? Kita kena tengok belakang. Agama ni sangat manusiawi. Agama ni sangat tidak menyebabkan kita jauhnya nak sapa kepada Allah. Kita ada jalan sangat dekat. Sunnah Nabi sangat praktikal. Nabi tak semaya siapa tinggal anak bini. Contoh, Nabi ajar aku ada anak, aku ada bini, aku semaya. Ikut aku. Masuk gini dong, so omongnya Allah. Benda sangat praktikal. Jangan nampak jauh. Termasuk Ramadan. Tapi Ramadan ni, benda paling besar adalah Quran. Sebab nuzul Quran duduk sini. Allah nak ajak kita kelik pada Quran. Quran ni merubah kita. Bukan puasa. Puasa ni dipanggil permulaan. Ejek nafsu tu orang buka hati kita. Hati ni kena masuk Quran. Hudan linnas. Huda ni petunjuk. Petunjuk ni merubah para sahabat mu'allah tu. Sahabat semua mu'allah. Masuk Islam berubah ni hanya berapa ayat. Tak tunggu khatam. Ambil khatam tiap tahun 20 situ. Khatam tak berhenti, tak berdamai pun dengan takdir Allah. Nah, sahabat tak ada khatam pun Quran. Radhiyallahu an. Bukan masalah khatam ni, tak masalah penghayatan. Tak khatam ada pahala di sisi Allah. Tidak, ambo tak sebut dah pasal khatam. Namun insya-Allah khatam tu bagus dah tempat kita. Kalau mau jumpa orang tak baca Quran, ambo suruh baca Quran lah. Hak ni kita kecek pasal hak baca dah. Kata tak? Apa kita baca setiap tahun kita tak jadi mak yang lebih baik. Orang yang lebih merindukan akhirat. Tembur dengan pitingnya Allah duk pilih pitih lagi termasuk ambo. Pastinya ada isu penghayatan. Tidak gitu nak? Tetap ambo nak ajuk. Kalau bab berubah ni dalam rekod sejarah orang ni berubah sebab Quran. Tuan tanyalah siapa yang duduk dengan Quran, pasti hidup dia ada perubahan dalam hidup dia. Orang yang puasa belum tentu mampu berubah. Dia kena mari sekali dua-dua ni. Tiba-tiba kita baca Quran khatam setiap tahun, kena khianat kat adik-beradik ngepek tu. Tak baca cerita Yusuf kena khianat kat adik-beradik. Waktu kita kena sihir, bapa kena sihir semacam. Tak baca kisah surah An-Nas, surah Al-Falaq, Rasulullah kena sihir ke Yahudi. Nampak sangat ambo dan kita semua mungkin. Tak payah apa kita baca. Pada ayat lazimnya, contoh, nak ayat ada dak usaha tu. Dah. Situ lama kata Ramadan mari saat hati kita terbuka, nafsu kita tunduk, masukkanlah petunjuk-petunjuk yang baru daripada Allah. Tuan-tuan, kalau kita sebut cerita gini. Benda ni ibu ayah kalau tengok dalam sejarah beribu orang berubah sebab Quran ni masuk dalam hati-hati dia. Dan Allah sebut dalam Quran surah Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah kata Quran ni satu kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh keberkatan untuk ditadabburkan ayat-ayatnya dan ditazakkurkan sebagai peringatan bagi orang yang ulul albab, cerah mata-mata hatinya. Ada juga ulama kata siapa dia banyak tadabbur Quran, kau cerah mata hatinya. Ayat ni